Jom kita tengok lukisan ni. Terus dia ada base, kat sini dia ada tiang. Start, kita pergi mechanical design, part design, mount, tape. Okay, dan kita pilih plane. Saya akan guna plane ZX untuk memudahkan lagi. Kita nak view kita punya isometric. Kita punya isometric view nanti sketch. Dan kita buat, kita ambil center rectangle. Dan tepi adalah 14. Kemudian ni kita ambil center rectangle lagi, kita ambil bahagian sini. Ini untuk buat slope bahagian bawah tu 12. 15 sebab 15 40 90 betul lah 15. Dan boleh delete, kita boleh trim. Kemudian kita nak buat bahagian tepi pula, radius 20, sini 10, radius 35, yang ni 15. So 10, 20, 30 lah. Dan ni kita boleh pilih yang ini, kita boleh ambil option 90 tolak 14, 76. Dan 15, kita lihat ni atas ni line, trim. Kita trim dah kata cukup. Okay, untuk buat radius kita ambil yang ni 10. Kita boleh buat ni guna corner, tapi agak susah sikit nanti jadi saya guna method biasa, lama sikit tapi lagi mudah bagi saya method ni. 10. Dan kita delete yang ni, kita ambil ni 71, jadi dia 20 ni, dan dapat. Dan kita boleh trim macam biasa. Dan bagi tepi pula kita buat macam biasa, 15, ni 15. Delete 35. Just 35. Dan kita boleh trim macam biasa. Okay, siap kita punya base. Kita boleh sketch, workbench dan pad. Kita boleh pad 60. Tapi nanti kita kena buat plane baru kat tengah. Kita guna ni, kena offset. Kalau tak nak guna plane baru, kita boleh letak 30. Dan kita buat mirror extend. Okay. Kemudian kita boleh start lukis bahagian tengah pula. Pilih plane sama, sketch. Kita boleh start lukis. Kita ambil ni, kita project 3D element untuk mudahkan kita nak lukis di situ. Kita ambil yang ni je terus. Kita boleh ambil daripada tengah je, tapi agak tak center nanti. Situ 36. Ini 30. Aku di project 3D element. Kita tak boleh switch lagi.
kita kena ni 6 tu kita boleh trim macam ni. Kita boleh trim ni, kita boleh exit bench ni, kita boleh pad 10 mirror. Ok, dan kita boleh ambil ini edge filler, pilih bahagian sini dan zip 10. Ok, cantik. Boleh start buat lubang atas pula. Sketch ni line 17.5. Ambil ni point right click, delete, boleh visit workbench dan kita akan pilih full, pilih point dan profile. Diameter 10, depth 36. Dia tak bagi tahu tembus ke tak, saya agak je 36. ok, siap tu kita boleh buat slot atas pula. Pilih project 3D ni juga bagi atas ni, tak 20 dan kita ambil lap ni, kita buat 8 just 16. Pada 16 kita boleh tangent macam biasa. Dan kita boleh delete project 3D dulu dan line yang kita tak pakai. Kita boleh trim. Siap, kita exit. Kita boleh pilih cat 12 sebab dia tembus. Dah siap. Ok, ini kita punya 3D project mounting. Okay, untuk jadikan 2D pula, kita pergi start, kita ambil mechanical design, drafting. Kita ambil sheet kosong, tak kisah mana-mana. Scale kita boleh kurangkan kalau nak. Kita kurangkan siap-siap. Tak boleh, tak apa, kita tukar nanti. Ambil yang kosong dan kita keluarkan frame dulu. Tekan edit, sheet background, ambil ni frame and title block, sample 1, create, apply dan ok. Dan kita boleh tukar, tak apa, kita letak projek kita dulu lagi mudah nanti. Kita ambil isometric view dulu, ambil isometric view, kita mounting ni, letak sini dan ok. Dan kalau besar sangat kita boleh kecilkan, this jom. Ok, kemudian kita ambil front view projek kita, front view dekat atas macam dalam gambar, balikkan. Ok, kita akan projek dia ke atas, kita turunkan. Kita boleh ambil ini dan kita boleh projek dia ke tepi pula macam ni. Kita boleh scale kecil sikit sebab besar sangat ni, tak muat dimension. Juli siap ni, kita susun ok. Dan kita boleh keluarkan frame dan title block kita, shape view block, create, apply, ok. Dan kita boleh tukar ni PO
1704. Letak University Temasek on. Kita dan juga scale 3 4. Okay, siap. Kita boleh pergi ke working view dan kita boleh start check kita punya dimension betul tak. Okay, jom kita tengok. Kita kena keluarkan dulu timeline. Kan center line. Center. Okay. Tu check. Check kita punya dimension betul atau tidak. Okay. Check bahagian ini dulu. 14 betul, 70 betul, 90 betul, 8 betul, 15 betul, 30 betul, 50 betul, jadi sedikit 5 betul, naik ke bawah 40 betul, 8 betul, 6 betul, betul, 8 ini 9 betul. Okay. Dan kisah seterusnya check tetap slot yang ni 20 betul, 8 betul, dan betul, 60 pun betul. Ok, bahagian akhir front view 10 betul, 5 betul, 10 betul, terak ke ni 20 betul juga kan. Saya assume bahagian dalam jadi hidup betul. Ok, semua betul untuk kisah saya. Kemudian kita boleh save, kita boleh save PDF tak pun save macam ni dan send je kepada doktor. Ok, itu saja daripada saya.